So aku fikir, okay, aku silap. Lebih baik aku marah dengan kau daripada aku marah dekat mak aku. Sebab duit tu bukan untuk aku. Duit tu untuk beli emas mak aku. That's what I thought. Okay, tak apa lah. Kau tunggu je, aku marah kau gini. Tapi aku lower my ego, aku pergi kena emas tu, aku ambil emas aku, balik rumah aku, bagi mak aku emas tu. Aku kata, mak aku ambil emas tu, mak aku letak tepi, mak aku peluk aku, mak aku kata, emas ni tak penting abang, mama minta aku minta maaf, mama buat abang macam tu. 200 tu tak penting, emas tu tak penting, mak aku menangis-nangis sedangkan aku yang berdosa dengan dia. Assalamualaikum guys, terima kasih kerana klik part 2 bersama dengan Fimi Don. Dan nak disclaimer sikit, bagi mereka yang tak minat untuk berbual deep, tak payah tengok lah. Rasa macam pening ke, rasa macam ni tak, aku tak boleh, tak apa. Dan kalau mereka yang berminat, silakan. Dan moga ini boleh menjadi satu topik perbualan bila korang lepak daripada kau cerita pasal orang, kau mengumpat pasal orang, kau cakap tak baik pasal orang. Dalam bahasa Singapura kau lancawi pasal orang. Apa? Lancawi pasal orang. Iyalah. Tak payah kita berbual pasal benda ni, aku rasa lebih elok sikit. Lebih elok sangat-sangat. Okay, back to satu isu. Satu statement yang diberikan oleh seorang profesor di I think dekat Egypt ke, I can't remember, Jordan ke apalah. I mean this guy is Middle Eastern lah, right. Arab lah senang cerita. Dia mengatakan, and I'm sorry guys, aku lupa nama dia. Dia mengatakan hidup ni adalah ujian. Alright. Memang ujian. Right. In order for you to success, untuk masuk jannah, untuk diberikan pahala dan sebagainya adalah untuk mengatasi setiap ujian yang diberi. Right. Nak buat baik pun sebenarnya adalah ujian. Macam, aku nak buat baik ni, sebab itu buat jahat lagi senang. Betul. Kan? Buat jahat senang gila, tapi nak buat baik kau kena macam untuk tolak benda-benda jahat, dan buat baik lah. Dan macam gitu kan. Dan dia samakan, kau cakap, bayangkan kehidupan ini sebenarnya adalah video game. Okay. Seolah-olah macam video game. Right. Aku ni depan kau ni, engkau sebenarnya bukan wujud di mata aku. Okay. Kau bukan real. Engkau adalah sebahagian daripada ujian untuk aku. Okay. Mak, ayah, awek, isteri, anak ni semua adalah, kau kalau main game as simple as Mario, kau main lompat-lompat tu kan, benda yang depan kau tu kau kena mengatasi in order to go to the next stage. The next stage is actually stage of iman. Kalau kau lepas satu stage ni, kau punya iman up apa? Kalau kau fail kau waras barang, kau tak akan lepas tu stage. Iman. Okay. Tinggi iman, which is aku macam make sense juga kan. I'm sorry again, ni disclaimer, ni pendapat aku dan aku dengar je. Okay. Aku kena kat sini kena banyak buat disclaimer. Okay. Sebab ramai kat luar sana easily triggered as if you're talking about them. But you need to understand that whatever that we're describing is about ourselves and our knowledge yang ada sekarang. Kita punya levelnya. Okay. So bila dia cakap kita, aku macam bila kau go to the next stage, bermaksud ujian kau akan lebih banyak. Mana orang stage 2 dia lebih mudah daripada stage 1, tak apa. Kan? So bila kau punya iman dah naik, kau ujian makin berat. Kau boleh lepas ke tak? Then last kali dia punya big boss datang, gamenya konsep lah. So dia cakap kehidupan ni sebenarnya secara hakikinya adalah semua orang depan kau ni adalah kau tengah macam main VR lah. Kan? Everyone in front of you is not real. Right. Hakikat yang hakiki real is only Allah SWT. Right. Tak, aku macam apa ni? Okay. Lama tu aku main F, aku lama gila. So dia adalah profesor dia ustaz? Either all lah. Ni dua-dua lah. Ni antara dia ustaz ke, tapi dia ada penjelasan yang seterusnya which aku tak dapat garap ataupun tak dapat berfikir lebih mendalam. Sebab setakat that level 1 yang dia punya berbual tu, aku dah macam apa sih ni? Kan? It's not real. Engkau datangnya kau boleh either kasih aku power, macam Mario lah, kau kasih aku bunga jadi mushroom, kasih aku besar ke apa, ataupun kau penyebab aku untuk masuk ke neraka. Contoh gitu. Macam mana aku nak duel dengan kau punya contoh, dengan kawan-kawan yang lain, kawan baik, kawan jahat. What do you think about that? Bro, aku suka sebab dia macam ni dia after a certain level, contoh macam you need to fight a level 1 zombie. Dia tak boleh lari, dia boleh serang. Okay, dia boleh berjalan je. Okay, so you pass level 1. So after you pass level 1, you akan be prepared by a weapon where you boleh tembak dari jauh. Kenapa aku nak kena ada weapon tembak dari jauh ni? Sedangkan semua zombie berjalan je bukannya berlari. You pergi second level, zombie tu dah boleh berlari bro, sebab tu dia bagi you
kan, memanah So rezeki yang kita dapat ni, it's not for that time punya, bukan okay, rezeki satu kita dapat pahala lah. Kau dah masukkan konsep rezeki dapat. Tapi rezeki yang kita dapat ni not only for us to accept that as a gift kita dah lepas tu. No, it's a preparation for another level, bro. Right. Kan? Tetapi katakan kalau kita pakai VR ke apa ke, and we in Allah's game lah, katakan disclaimer, sorry kita dalam permainan sedih kena disclaimer banyak dalam permainan dan game Allah. Kita sebenarnya level kita, bro, kita set dekat paling easy, bro. No medium, no hard, nothing. Easy. Kau rasa game tu susah? Tak, game tu kalau kau boleh main, kau noob gila lah sebenarnya. Game tu simple sangat. Sebab Tuhan takkan bagi ujian yang kau takkan lepas level tu. Betul. Sebab itu, tambahan apa yang dikatakan oleh profesor ni, dia katakan dia nak actually explain tentang kematian sebenarnya. Mati adalah, itu memang hakikat. That is the real life sebenarnya, bila dia nak terangkan. Dan aku tengah recall balik sekarang ni, sebab itu kenapa dia cakap seperti itu, supaya dia tidak mahu manusia, hamba Allahnya, tidak meletakkan dunia di dalam hati. Macam kita fikirkan macam it's just a game. Kalau kita fikir it's just a game, kita akan macam relax sikit lah, daripada kita macam really macam aku nak gila bagi. Sebab by end of the day, hakikatnya adalah mati tu, itu baru the next stage. Sebab achievement kita dalam game ni apa? Sebab ada orang fokus on that level je. Contoh macam dia proceed from level 1 to level 2 and dia ulang level 1 level 2 je. Sebab kat situ you boleh gain money apa? Yes, exactly. Faham tak? So settle level 1, you get like 200 coins. Depan ni you dapat 800 coins. Tapi kalau you main level 1 yang easy for 8 times, berapa dah? So dia fokus level 1, level 2, level 1, level 2, level 1, level 2. So 200, 400, 600, 800. Sedangkan you are not focusing on the amount. You are not focusing on the 200 coin. You are focusing on mati tu. Correct. So for you to reach mati tu, you need to go through all this stuff lah, kan, yang very very hard. So itu yang aku macam terfikir. So this yang buat aku macam terfikir boleh dikatakan setahun lebih aku fikir macam, wah, ni mak aku ni sebenarnya real ke tidak? Sebab itu kau pernah rasa macam you are in control tak? Macam you can see this visual from your eyes tak? Can you see that now? You are in control tau. You are in your point of view. You don't know what am I saying. You don't know what he's saying, kan? So you are in control. You have your thoughts, you have your hand, you can control everything you do. So if you done, you don't see this anymore. Betul. So aku selalu rasa tu dan menyebabkan aku paranoid. Sebab itu yang aku nak tanya kau, yang tu macam, adakah terlalu deep thinking gini akan buat kau anxiety, depression, macam what is life? Apa life ni sebenarnya ni? Kau ada rasa that level ke atau belum lagi? Aku masih percaya akan semua benda yang aku buat is keizinan Tuhan. So macam, even if I am not in control, I'm in good hands lah. Faham tak? Aku punya kepercayaan kepada dia tu. Kau dah gitu Aku dah gitu tu. Aku macam contoh macam aku berdosa tu, aku dah sebulan tak solat siut. Bila? Tak lah, katakan lah. Aku ingat macam sekarang. Aku terjat sekejap. Sorry. Katakan kalau aku dah sebulan tak solat siut, tak apa lah. Aku tahu, I know that Allah is good. I know that Allah will help me. Tak apa lah, relax lah. Aku ganti sebanyak yang boleh lah. Aku buat setiap kali Zuhur, aku buat 2 kali lah. Satu qadak, satu solat betul lah. So kalau aku tak terganti, tak apa, Tuhan tu baik. Aku cakap dengan Tuhan, ya Allah Tuhanku, aku minta maaf kalau aku tak realize aku tertinggal ke, aku solat tak sah ke, aku dah sampai tahap itu. So kalau aku berada di paranoia yang mana macam, I realize that I am in control, and then aku akan paranoid yang macam, oh shit, I am not in control tu sebenarnya. Bukan aku yang control aku, Tuhan yang control aku. And then aku at ease. Itu lebih menenangkan kau. Itu lebih menenangkan aku. Wow. Macam game tu akan buat aku lagi paranoid sebab aku akan rasa semua benda adalah ujian. Contoh kalau kita tengah buat podcast, aku akan paranoid sebab aku pernah terfikir benda tu, tapi not in that lah. Kan? Tapi kalau katakan aku berada dalam situasi itu, macam I will be in your position aku. Betul. Contoh macam aku duduk, tiba-tiba ada orang buka pintu ni, kacau podcast kita ni, aku akan macam, it's a game, aku nak marah ke tak marah? Kan? Sedangkan you need to be human. Kau kena marah.
Macam janganlah kacau. Lepas tu kita kena muhasabah diri. Lepas tu kita kena minta maaf. Sebab apa? Bukan ujian yang kita bersabar itu saja ujian. Tapi kalau kita marah, kita minta maaf tu juga ujian. Sebab minta maaf tu mulia lagi. Sebab kita berani minta maaf. So okey je untuk marah, asalkan kau minta maaf. Kan? Kan? Yalah, tu dia macam game, aku rasa Mario tu bukan salah, tu dia macam game SimCity ke GTA juga free macam, will kan. Okay, itu satu part. Tadi before kita record kau ada cakap something, kau ada satu apa yang kau boleh suka share macam tu. Aku ada guilty pleasure. Okay, kau boleh share kat sini? Boleh. Okay. Aku ada guilty pleasure di mana aku suka share dosa aku. Bukan aib bukan aib, dosa. Dosa bukan aib ke? I mean, kau buat dosa, maknanya kau, dosa adalah satu benda yang mengaibkan kan? Setuju. Tetapi, okay, katakan kalau aku cakap aku suka berkongsi dosa aku kongsi perbuatan itu. Okay, contoh. Aku kata kau, aku berzina hari-hari. Kau tak patut benci aku. Kau patut benci dosa aku. But you have the responsibility untuk tegur aku lah. Betul? Okay. Kau berhak dan bertanggungjawab untuk tegur aku. Siapa-siapa pun berhak untuk tegur siapa-siapa. Okay. Bila aku maksudnya guilty pleasure di mana aku berkongsi dosa aku adalah kerana setiap dosa yang aku dah buat, yang aku kongsi dengan kau, dia akan datang kepada realization yang sangat besar yang aku nak kongsi itu. Sebab kalau aku bagi tahu nasihat dan kebaikan tu je, you will never accept that as a weighted nasihat. Sebab you don't see what happened before. Okay, faham? Faham tak? Okay, so engkau suka buat benda ni dengan siapa? Semua orang. Oh, kawan-kawan. Usually, is it during live ke buat live? Kadang-kadang aku buat live, kadang-kadang aku buat podcast. Kau share? Aku pernah maki pun mak aku. Apa? Okey, itu aib. Betul tak? Dan itu dosa. Tetapi kenapa aku maki mak aku? So kalau aku buat itu, clickbait. Bodoh lah kau dah clear. So ini berbalik kepada aku punya communication skill and storytelling skills lah. Okay. So do you want to share one? Yeah, of course. So this story will make people intrigued to listen benda-benda yang aku nak cerita pasal Tuhan. Okay. So itulah konteks dia. Aku pernah maki dengan mak aku tu. Aku pernah gaduh siap. Aku nak mencarut kat mak aku. Why? So this one time I haven't getting any job shooting, singing and whatever for 2 years, bro. For 2 years. So aku duduk dekat studio theater. Aku tak balik rumah. And then aku kerja dekat Sunway Lagoon. You know Sunway Lagoon? Yeah, tahu. Aku jadi hantu, bro. Dekat hantu aku cakap, lepas tu orang cakap, Fimi Don. Malu, bro. 2 bulan gaji aku 200. Before aku kerja dekat situ, this is bukan salah Sunway Pyramid lah. Aku tak pernah kerja 9 to 5. Aku tak tahu kena punch card. Oh, ya ke? Aku play punch card the whole time. Okay. So, before aku start kerja sama Lagoon, mak aku kata ada satu job offer. Okay. Kata, no, I don't want that job offer. 2 tahun tak ada job. Itu tiba-tiba nak bagi job masa aku nak kerja sama Lagoon. Okay. Aku ego lah ni. Aku ego dengan Tuhan, bro. Aku cakap dengan Tuhan, tak ada. No. I'm not gonna bagi muka this time. I'm gonna do whatever I want. Literally you did that? Literally aku cakap dengan Tuhan, bro. Okay. Saya ada, no. Aku nak kerja sama Lagoon. Ini usaha aku. Kau nak tengok aku berusaha kan? Kau rasa macam kau bagi berlakon kat aku selama ni hadiah untuk aku kan? No, I'm not gonna take your hadiah. Job tu harga 5,000, bro. Aku pasal bulu. Lepas tu mak aku kata, bang, jangan cakap macam tu bang, dengan Tuhan bang. 2 tahun aku tak dapat apa, aku survive, aku lupa, bro. I am blinded. My eyes hitam masuk. Kau angry kau marah gila. Itu bila aku beritahu kawan aku, jangan marah Tuhan sebab I've been through that. So aku marah. Aku cakap, no, aku tak nak bagi muka. So aku kerja. Rezeki dia punya, bro. Ego dia punya. Angkuh, bangga, marah dia punya. Dia tunjuk aku 2 bulan aku kerja for nothing. 200 je. 200 je, bro. Tuhan punya power ni, job yang 2 bulan lepas nak shoot tu postpone. Habis aku 2 bulan punya job ni, Fimi, ingat tak 2 bulan lepas kita orang ada offer satu job 5,000? A day after aku dapat gaji 200. Nak lagi tak? Tapi tak apalah, kita orang increasekan lah the payment to 6,000. Tuhan power tak power? Tuhan power tak power? Tapi kau marah Tuhan. Okay. Tapi asal Tuhan kasih?
Itu aku tengah fikir sekarang Itu bukan aku marah Tuhan je. Yang cerita aku marah mak aku ni, aku tak cerita lagi. Okay. Meanwhile aku tengah kerja Sawai Lagoon tu. Meanwhile raya aku balik bro, aku balik kampung, aku balik rumah mak aku. Lepas aku dah tolak job apa semua, so aku ada beef sikit dengan mak aku. Kan aku cakap no, I tak nak shoot. I want to do whatever I want. I don't want to stay home, I want to stay at my friend's place. Rajuk lah. So bila aku balik kampung, mak aku tanya, the first thing raya aku balik, ingat tak mama ada minta emas? Mana? Do you get it? Bro, aku tak ada duit ni. 1 month aku tidur kat dalam kereta Saga aku. Engkau dah 2 bulan tak jumpa aku. Engkau jumpa aku, kau tanya emas, sial. Cakap gitu. Masa mak kau minta emas? Taklah, sebab benda tu macam setahun lepas I should have used that money to take emas. Faham tak? So niat dia bukannya aku nak emas, aku tak nak. Aku ingat gitu. Okay. So dia cakap, mana emas? Aku maki dia, bro. Apa aku marah. Aku marah gila ni. Pak, aku aku continue kerja. Ini belum dapat 200 gaji tu ke? Kerja je, pak, aku dapat 200. Aku dah dosa dengan mak aku, kan? Masa tu aku realise, okay, kau marah aku ni. Masa kau dapat 200, kau baru realise. So aku realise, kau marah aku ni. Tapi aku nak minta maaf kat mak aku. Tak nak aku dosa dengan kau, aku tak dosa dengan mak aku. Marah kan? Sikit hati Sikit hati, bro. Kau ni. Sikit hati, bro. Esok tu dapat 6,000. So aku fikir, okay, aku silap. Lebih baik aku marah dengan kau daripada aku marah dekat mak aku. Sebab duit tu bukan untuk aku. Duit tu untuk beli emas mak aku. That's what I thought. Okay, tak apa lah. Kau tunggu je, aku marah kau gini. Tapi aku lower my ego, aku pergi kena emas tu, aku ambil emas tu, aku balik rumah, aku bagi mak aku emas tu. Aku kata, mak aku ambil emas tu, mak aku letak tepi, mak aku peluk aku, mak aku kata, emas ni tak penting abang, mama minta aku minta maaf, mama buat abang macam tu. 200 tu tak penting, emas tu tak penting, mak aku menangis-nangis sedangkan aku yang berdosa dengan dia. So time tu aku realise yang aku punya ego, aku punya poyo, aku punya kurang hajar dengan mak aku punya kurang hajar dengan dia, I am not in control, bro. Itu semua adalah ujian untuk aku realise hidayah yang paling besar itu. Itu je, bro. Wow. Kau bayangkan aku pergi aku still ego ni, aku, ya Allah, bengangnya aku kan. Kau dah ni, aku bengang, aku bagi emas kan, mak aku ambil emas tu, dia letak tepi, dia tak pandang pun emas tu, bro. Emas tu kau salah 2005, dia letak tepi, dia peluk aku. So all this while, usaha aku untuk tunjuk yang aku boleh berdikari seorang-seorang, usaha aku tunjuk yang aku adalah manusia paling ego, paling besar, paling power, aku punya usaha untuk tunjuk yang aku boleh buat duit, nothing, sampah je tu. I've wasted 2 years yang tak ada job tu, tak se-wasted 2 months yang aku wasted tu. Sebab apa? Within that 2 years, aku still cakap, tak apa, Tuhan bagi rezeki, aku balik jumpa mak aku, apa semua. Itu jauh lebih berbaloi daripada aku ego 2 bulan yang aku tak nak ambil gaji 6,000. Wow. Kau, okay, bila ada kau pemikiran seperti ini, bagi aku lah, aku proud loh, macam orang ada pemikiran yang mature seperti ini. Anything, kita let God lah. Kita biarkan Allah. Kan? Bila dah ada pemikiran seperti ini, prinsip seperti ini, kau, macam mana aku nak cakap kau open tak dengan orang nasihat kat kau? Sebab aku rasalah daripada POV aku ni, seolah-olah kau dah faham lah tentang dunia, dah faham tentang kehidupan, dan apabila orang memberikan nasihat ke apa, takut kau macam kau belum faham hakikat ni sebenarnya, dan kau tak open diri kau untuk diberikan peluang untuk orang menasihati kau. Do you feel that way ataupun kau okay je sebenarnya? Okay. Sorry. So orang ada tendensi di mana diorang tak nak menasihati orang yang memberi nasihat. You know, so kalau macam orang tu, contoh macam ustaz nasihat kau, kan, ustaz bagi nasihat kau nak nasihat ustaz tu. Contoh ada satu ustaz ceramah dia, dia muak, dia lupa nak cakap Allahu Akbar, katakan tutup mulut kau, kan. Tiba-tiba dia tak menguap, dia tutup mulut. Kau nak, ustaz, tutup mulut ustaz. You, walaupun kau tegur macam baik pun, you do feel like you are not in the position to tegur dia. Tetapi kau ada hak untuk tegur.
You have done your job. Dia nak terima tak nak terima tu lantak dia. Same goes to me. Orang intimidated sebab cara aku cakap. Orang intimidated sebab Fimi cakap lancar je, laju je. Macam mana kalau aku bagi nasihat dia tak par dengan level dia? You don't have to have a skill set of talking punya way for you to nasihat aku. Fimi, jangan buat itu. That is still a nasihat, bro. You don't have to buat macam aku ada prep, ada clickbait, ada cerita panjang, backstory, front story. Tak perlu. Sebab bagi aku, dengan siapa-siapa pun aku boleh belajar. Ini ada satu aku dapat daripada, aku tak tahu dia sahih ke tak. Dia kata, dengan anjing pun aku boleh belajar. Sebab anjing je tahu belakang pokok mana. So kalau kau tengok anjing tu kecing kat pokok tu, itu adalah belakang pokok. Kau tak tahu kan? Betul tu. So kalau anjing tu kencing kat situ, anjing tu akan kencing dekat belakang pokok. So kau belajar daripada anjing kan? Oh, itu belakang pokok. Kau belajar. Yalah. Tu dengan anjing kau boleh belajar, bro. So siapalah yang kat luar sana yang tak boleh tegur aku? Kau okey je lah. Kau okey je. Aku please do tu. Sebab ada tak sepanjang hidup kau ni, yang selain mak kau lah, kawan-kawan kau kat luar sana pernah tegur kau? Pernah tegur kau? Aku tak rasa diorang tegur out of nowhere. Diorang akan dengar je sampai aku tanya nasihat baru dia tegur. So aku pula jenis yang suka give up nasihat walaupun kau tak tanya. Aku macam tu lah. Tapi aku akan appreciate lah. Aku akan appreciate gila kalau orang bagi nasihat aku. Setiap kali lepak session dengan kawan-kawan ke apa, kau akan selalu berbual seperti ini tentang tu, ataupun kau just like kan normal lah budak-budak lepak berbual pasal apa-apa lah. Aku rasa aku lebih senang untuk trigger orang gelak dan menangis dan sedih dan serius dengan Tuhan je. Kau punya topik macam gitu dengan kawan-kawan? Aku tak tahu, aku rasa. Sebab diorang macam kawan-kawan aku tak ada juga cerita pasal Tuhan je. Kawan-kawan aku cerita lah pasal cerita pasal aku main Grab barai 2 hari ni. Aku main Grab, kau tahu ada orang accident tadi. Dia cakap ada orang macam ada lori, pasal aku keluar sini, pasal ada Grab kat depan aku, kena langgar. Dia cakap, bro, imagine kalau itu engkau. Aku tak tahu tu. Gila, Tuhan sayang kau sial. Kau buka benda itu kan. Lepas tu dia macam, tu. Lepas tu aku cakap, okay, apa benda yang kau rasa Tuhan punya kuasa paling power? Lepas tu ada seorang ni cerita, aku apply intern 3 months before berbanding semua orang. Tapi semua orang dapat intern. Aku je tak dapat intern lagi. A day before, aku punya lecturer kata, kalau kau tak dapat intern, kau kena extend lagi 1 sem. Hari tu aku dapat Revolution Stage punya intern, and sampai sekarang, compared to another 30 kids yang dapat intern awal, diorang semua tak into theatre. Aku seorang je into theatre. Dia kata. Lepas tu aku kata pula, kau tahu tak, aku tak ada duit langsung Aku punya bank sekarang ni, aku tengok hutang aku negative 1,500. Aku nak pindah, aku kena bayar deposit 500, aku nak kena bayar lori 500, aku kena ada another 1,000. Punyalah tak ada duit ni. Okay, lepas tu aku dapat duit sana. Okay, aku pindah. Lepas pindah, lepas semua barang kat rumah lama masuk ke rumah baru, negatif tu dia hilang, bro. Negatif hilang, duit aku lebih-lebih pula. Aku cakap, wah kau ni power lah. Tuan memang power, Tuan. Sebelum saya pindah, Tuan tak bagi saya apa-apa, Tuan. Lepas saya pindah dan saya dah tak perlukan duit itu sekarang, lebih-lebih Tuan bagi. Kenapa tak bagi 2 minggu lepas supaya saya tenang? Aku sembang berdiri dengan kawan-kawan aku. Lepas tu dia cakap, tahu tak apa benda yang kita tengah bualkan? Cakap, tahu yang kita bualkan adalah masa. Itu je. Kalau kau cepat sikit, kau kena langgar. Kalau kau dapat intern kat tempat lain, kau takkan teruskan teater. Kalau Tuhan bagi aku duit awal tu, dia tahu aku akan belanja benda mengarut. Aku tak akan spend kat rumah. So Tuhan control power, bro. Time cakap. Diorang tak ada cringe ke apa? Tak, diorang akan ya tu. Lepas tu kalau berangin kan, aku cakap, aku tahu kenapa berangin. Aku cakap, tahu. Kau bro. Betul? Aku tahu kenapa berangin. Sebab kita cerita pasal Tuhan. Kita cerita pasal Nabi. Kita cerita pasal, kau tahu Nabi Muhammad ni kan. Kat atas 40,000 malaikat tengah pusing happy, bro, tengah catat. Sebab majlis ilmu kan? Lepas tu dia macam, ya. Aku tak tahu lah, aku tak nampak kan. Aku kata, tapi yang aku tahu, bidadari kat syurga tengah menari ya, sebab kita tengah buat pahala. Kita akan sambung perbincangan pasal deep talk ni. Interesting, man. Semoga dapat manfaat, insyaAllah. Ambil benda yang baik, yang tak baik jangan ambil. Betul. Lepas ni, part 3, cari. Terima kasih.